Sagu Roselle adalah sebuah inovasi yang diciptakan dalam industri makanan di mana ia menggabungkan keunikan yang dihasilkan oleh buah Roselle yang tinggi khasiatnya. Kajian saintifik ini mengatakan buah Roselle kaya dengan nutrisi dan antioksidan. Buah Roselle diinovasikan dalam proses pembuatan sagu Roselle bagi mencipta produk yang seimbang dari segi nutrisi dan kenikmatan rasa. Potensi produk ini menjadi pilihan utama dalam gaya hidup sihat dan berkualiti. Fokus inovasi ini adalah kualiti dan kesihatan yang dihasilkan oleh buah Roselle dengan bertujuan untuk merevolusi pasar makanan ringan dengan memberikan alternatif yang lebih baik dan lebih bermakna kepada pengguna. Kalau kita lihat hari ini, sagu memang dikenali sebagai bahan makanan tradisional yang kaya dengan karbohidrat dan sering digunakan dalam pencuci mulut di Malaysia. Tapi sayangnya, penerimaan terhadap sagu dalam kalangan pengguna moden semakin menurun. Ramai menganggap sagu ni sebagai makanan lama dan kurang menarik. Jadi, ia kurang mendapat sambutan terutama dalam kalangan generasi muda. Dalam masa yang sama, kita ada Roselle atau nama saintifiknya Hibiscus sadarifa yang sangat kaya dengan antioksidan dan vitamin C. Roselle ini bukan sahaja baik untuk kesihatan, tapi juga beri warna dan rasa yang sangat menarik kepada makanan. Cuma, penggunaan Roselle dalam pencuci mulut berasaskan sagu masih belum diterokai secara meluas. Jadi di sinilah timbul keperluannya. Kami mahu hasilkan satu produk inovasi yang gabungkan kedua-dua bahan ini untuk jadikan sagu lebih sihat, lebih menarik dan lebih diterima oleh pengguna masa kini. Produk inovasi ini dinamakan Sagu Roselle, pencuci mulut tradisional yang diberi nafas baharu melalui penambahan Roselle sebagai bahan utama. Inovasi ini bertujuan untuk, pertama, menghasilkan pencuci mulut berasaskan sagu yang bukan sahaja menarik dari segi visual, malah lebih berkhasiat. Roselle yang kaya dengan antioksidan dan vitamin C menjadikan pencuci mulut ini pilihan yang lebih sihat. Kedua, memperkenalkan inovasi baharu dalam makanan tradisional bagi meningkatkan daya tarikan sagu kepada pengguna moden, terutamanya golongan muda yang lebih tertarik dengan makanan berwarna menarik dan unik. Dan yang ketiga, kami ingin meningkatkan nilai pemakanan pencuci mulut tradisional tanpa mengabaikan rasa, tekstur, dan keaslian bahan tempatan. Dengan sagu Roselle, kami percaya makanan tradisional mampu kekal relevan, sihat dan digemari oleh semua generasi. Sagu Roselle merupakan satu inovasi makanan yang menggabungkan elemen tradisional dan moden dalam satu pencuci mulut yang bukan sahaja enak, malah berkhasiat. Produk ini berasaskan sagu, bahan tradisional kaya dengan karbohidrat, yang digabungkan dengan Roselle, atau nama saintifiknya Hibiscus sadarifa, tumbuhan yang tinggi kandungan antioksidan dan vitamin C. Penggunaan Roselle sebagai bahan utama bukan sahaja meningkatkan nilai pemakanan, malah menyelahkan warna semula jadi yang menarik, serta memberikan rasa masam manis yang unik dan menyegarkan. Dihidangkan dalam bentuk pencuci mulut sejuk, produk ini sesuai dinikmati oleh semua peringkat umur. Melalui inovasi ini, kami ingin menambah nilai terhadap makanan tradisional dengan memperkenalkan elemen yang lebih sihat dan menarik, seiring dengan cita rasa generasi masa kini. Selain itu, sagu Roselle juga berpotensi untuk dikomersialkan sebagai salah satu usaha memperkaya industri makanan tempatan, berasaskan sumber semula jadi yang mudah diperoleh di dalam negara. 3 manfaat utama produk inovasi kami, iaitu sagu Roselle. Pertama sekali, produk ini mampu meningkatkan nilai pemakanan. Dengan penambahan bunga Roselle yang kaya dengan vitamin C dan antioksidan, ia bukan saja menyegarkan, tapi juga membantu menyokong sistem imun dan melindungi tubuh daripada radikal bebas. Jadi, ini menjadikan sagu Roselle lebih berkhasiat berbanding versi tradisional. Yang kedua, ia menawarkan pilihan pencuci mulut yang lebih sihat. Kami hasilkan sagu ini menggunakan bahan semula jadi, tanpa sebarang pengawet tiruan. Ia merupakan alternatif yang lebih baik daripada pencuci mulut moden yang biasanya tinggi kandungan gula dan lemak tepu. Dan yang ketiga, ia menggabungkan rasa tradisional dan moden. Pengguna masih dapat menikmati rasa asli sagu tradisional, tetapi dengan sentuhan baharu daripada rasa masam manis Roselle. Gabungan ini menjadikan sagu Roselle lebih menarik dan sesuai untuk semua peringkat umur, dari kanak-kanak hingga dewasa. Jadi, bukan sahaja sedap, tapi juga sihat dan penuh nilai tambah.
Berikut merupakan bahan-bahan penyediaan sagu roselle. Langkah pertama, kita masak roselle. Rebus bunga roselle bersama 2 cawan air selama 5 hingga 10 minit, sehingga warna merahnya keluar dengan pekat. Tapis air rebusan dan ketepikan. Untuk roselle kering, rendam dahulu 15 hingga 20 minit sebelum direbus. Langkah kedua, masak sagu. Didihkan 3 cawan air dalam periuk, masukkan sagu dan kacau selalu supaya tidak melekat. Masak sehingga sagu menjadi jernih sepenuhnya. Jika masih ada bahagian putih di tengah, tambah sedikit air dan teruskan memasak. Langkah ketiga, campurkan bahan. Apabila sagu telah jernih, masukkan air rebusan roselle bersama gula melaka dan secubit garam. Kacau hingga sebati dan pekat. Langkah keempat, tuang dan sejukkan. Tuangkan adunan ke dalam mangkuk kecil atau acuan dan biarkan ia sejuk pada suhu bilik. Kemudian, simpan dalam peti sejuk untuk hasil terbaik. Akhir sekali, hidangkan. Sagu roselle enak dinikmati sejuk bersama santan pekat di atasnya. Untuk lebih menyegarkan, boleh juga ditambah ais cube semasa dihidang. Sebagai kesimpulannya, sagu roselle bukan sahaja memperkenalkan satu inovasi baharu dalam dunia pencuci mulut tradisional, tetapi juga membawa nilai tambah dari segi kesihatan, rasa dan persembahan. Dengan gabungan bahan tempatan seperti sagu dan roselle, produk ini berjaya menampilkan keunikan rasa yang segar dan lebih sihat. Ia bukan sahaja sesuai untuk dinikmati oleh pelbagai peringkat umur, malah berpotensi tinggi untuk dikomersialkan dalam pasaran tempatan dan antarabangsa. Inilah usaha kami untuk memperkasakan makanan tradisional agar kekal relevan, diminati generasi moden, dan menyumbang kepada pembangunan industri makanan berasaskan sumber semula jadi.